Assalamualaikum. Dalam kayuhan Road to Merata-Rata kali ini, aku, Dr. Zul dan Hairil bercadang nak pusing-pusing Selangor. Trip kali ini agak santai, main jarak pendek-pendek je. Dan untuk hari pertama ni, kami akan berkayuh dari Kelang ke Bagan Lalang. Sama-sama kita kayuh merata-rata. Road to merata-rata. Kita kayuh sama-sama. Kita kayuh merata-rata. Road to merata-rata. Kita kayuh sama-sama. Kita kayuh merata-rata. Kita sekarang ni dah masuk ke kawasan Banting lah Jadi kalau ikut ada kampung ni, kampung Teluk Bulai. Sejauh-jauh aku kayuh dekat 40 kilo ni baru sampai kampung Teluk Bulai. Kita ada tinggal dalam 60 kilo. Okey, jadi semoga selamat perjalanan kita lah. Kita kayuh sama-sama. Kita kayuh merata-rata. Road to merata-rata. Kita kayuh sama-sama. Kita kayuh merata-rata. Video. Road to merata-rata. Kita kayuh sama-sama. Kita kayuh merata-rata. Restoran Kampung Hills. Dah makan, kita makan lagi. Kita dah sampai di pantai Kelang. Lepas singgah dan menunaikan solat di Masjid Jami' Morib, kami kembali ke atas jalan. Lebih kurang 30 km lagi sebelum sampai ke Bagan Lalang. Sekejap tinggal 31 pula. Okey, tak lama lagi dah. Kita dah nak sampai pantai Bagan Lalang. Kita akan campsite lah, campsite. Semua pakai bawa kemah. Tu dia kemah Hairil. Cantik tu. Malam ni kita menginap di Wak Mus punya surau. Wak Mus punya surau Jumpa orangnya kat sini. Terus jumpa, tak payah cari. Ingat nak tunggu sampai Tak payah call pun. Ni kita punya kawan daripada Tunisia. Assalamualaikum, my name is Khalid from Tunisia. Tunisia. 3 tahun dah kayuh. Kayu 3 tahun tu. 3 tahun and maybe How many months? 1 week. 1 week. 3 tahun. Cukup. Okay, nice to meet you. Selepas bertegur sapa dan berkenalan dengan Wak Mus serta Brother Khalid, kami pun menyambung semula kayuhan
menghala ke Surau PGA Al-Qamar, tempat kami berehat dan bermalam untuk malam ini. Paling tak disangka, kami dapat jumpa Cikgu Ishak di Tanjung Sepat, bekas guru matematik SMV Kelang tahun 1997. Rezeki kayuhan. Cikgu saya di SMB Kelang. Tahun 97 ni. Cikgu Ishak nama dia. Okey. Okey. Terima kasih banyak. Dah berapa puluh tahun tak jumpa. 10 tahun dah tak jumpa. Aduh. Sekarang dah pukul 5.58. Kita ada tinggal dalam lebih kurang 13 kilo lagi lah nak sampai ke Bagan Lalang. Tadi kita jumpa Wak Mus tadi. Dia bawa seorang rider basikal daripada Tunisia. Jadi malam ni kita akan jumpa dia lah. Dia ada kerja sikit. Alright, jadi semoga perjalanan kita selamat. Air naik tinggi dekat surau tu. Senang nak tidur kat surau Wak Mus ni. So insyaAllah next time kita akan buat trip macam ni lagi lah. Jumpa orang kampung, pusing-pusing. Seronok kawasan sini. Okey, selamat pagi semua. Jumpa lagi insya-Allah akan datang. Terima kasih banyak Wak Mus InsyaAllah kita datanglah jumpa lagi. ramai ke Surau PGA Al-Qamar. Okey. Sebelum berpisah, kami sempat ucap selamat jalan kepada Brother Khalid. Lepas tu, kami teruskan kayuhan menuju ke Semenyi. Jaraknya kira-kira 50 km. Dalam perjalanan ke Semenyi, kami akan melalui Bandar Einstein. Di situ kami singgah sekejap di rumah sahabat kami, Dr. Ardi, untuk berehat dan seterusnya makan tengah hari bersama sebelum sambung semula kayuhan. Okey, kita dah sampai di mana Zul? Kita dekat Jentayu Estate. Kat rumah salah seorang member tu, Dr. Ardi. Dr. Ardi. Dia tinggal di Bandar Einstein. Ni kalau ikut ke nilai nilai. Kita masuk sikit lah ke Negeri Sembilan. Kejap lagi kita akan turun balik dan Balik ke sana. kembali menghala ke tujuan asal kita iaitu Semenyi, 35 km. Kita sekarang berada di Bandar Einstein lah. Rumah sahabat kita Dr. Ali dekat Bandar Einstein. Jadi kita menyempang sikit lah, 2 kilo je pun. Sempang menghala ke Semenyi ni kita masuk ke Nilai Bandar Einstein. Jadi kita keluar balik lah. Dah ada 35 kilo, so hari ni boleh santai-santai. Alright, kita jumpa lagi lepas ni, selepas kita makan. Barulah kita dapat rasa macam mana nikmatnya aircon. Ni ni rupanya rasa seat kereta ni. Rasa macam dah lama tak duduk asal seat kereta. Masjid Kampung Salak. 19 kilo lagi. Rehat kejap lah. Tadi baru lepas hujan. Langit pun gelap ni. Ini dah hari ketiga kan kita dekat Semenyih lah hari ni. Hari ni kita akan menghala ke Ulu Langat Ulu Langat. Mungkin hari ni nak cari campsite. Kita tinggal 5 kilo lagi lah nak ke Sungai
ada satu memorial park lah, Nirvana. Tempat dia cantik. Kita ingat bukit untuk rekreasi, tapi bukan ini perkuburan kaum Cina. Kami melalui kawasan empangan Semenyih, sebuah empangan penting yang membekalkan air pada sekitar Selangor. Dikelilingi hutan dan tasik yang luas, suasana tenang dan mendamaikan. Dr. Zul sempat terbangkan drone untuk rakam keindahan tasik sebelum kami sambung kayuhan. Road to merata-rata, kita kayo sama-sama, kita kayo merata-rata. Pagi ni kita akan menghala ke Sedang. Road to merata-rata, Kita dah keluar lah daripada Hammock by the River. So perjalanan hari ni kita akan bergerak menghala ke stesen komuter Sedang. Lebih kurang 25 km macam tu lah. Road to merata-rata, kita kayo sama-sama, kita kayo merata-rata. The Mines inilah dia tempat. Merata-rata, kita kayo sama-sama, kita kayo merata-rata. Apa ni? Jantas ni. Okey. Oh tu kat sana. Okey dah dekat. Minum dulu. Sekarang kita minum dulu Road to merata-rata, kita kayo sama-sama, kita kayo merata-rata. Road to merata-rata, kita kayo sama-sama, kita kayo merata-rata. Road to merata-rata, kita kayo sama-sama, kita kayo merata-rata. Okey geng, kita dah sampai kat stesen Teluk Bulai. Jadi inilah pengakhiran dia. Kita punya trip. InsyaAllah akan ada trip pusing-pusing Selangor part 2 pula. Kita kayo merata-rata.